Mark Minervini pada tahun 1997 telah memasuki US Investment Championship, yang mana beliau telah mendapat juara pada tahun itu. Kemudian pada tahun beliau berjaya mencapai 150% pulangan pada tahun 1997. Dan pada tahun 2021, pada tahun itu beliau mencapai 335% untuk satu tahun, menyebabkan beliau pada tahun itu merekodkan prestasi pulangan tertinggi untuk semua kategori. Bukan beliau memasuki hanya sebanyak 2 kali. Dalam kedua-dua kali beliau memasuki pertandingan itu, beliau telah menang. Tahun antara 1994 hingga beliau berjaya mencapai pulangan dalam masa 6 tahun sebanyak 33,500%. 30. Jom belajar saham sampai pandai. Saya Burhanuddin bin Abdul Ghani, Timbalan Presiden MFP, Malaysian Association of Muslim Finance Professional. Jadi kita sambung hari ini tentang perbincangan kita mengenai pasaran saham. Jadi mungkin antara perkara yang menjadi pertimbangan kita, berapakah expectation jangkaan pulangan yang boleh kita jangkakan daripada pelaburan saham. Jadi di sini saya nak membawa satu kisah seorang yang dikenali sebagai nama Mark Minervini. Mark Minervini pada tahun 1997 telah memasuki US Investment Championship, yang mana beliau telah mendapat juara pada tahun itu. Kemudian pada tahun 2021, beliau sekali lagi telah memasuki US Investment Championship itu dan sekali lagi menang. Kali pertama beliau masuk, beliau berjaya mencapai 150% pulangan pada tahun 1997. Dan pada tahun 2021, pada tahun itu beliau mencapai 335% untuk satu tahun, menyebabkan beliau merekodkan prestasi pulangan tertinggi untuk semua kategori. Beliau bukanlah memasuki pertandingan ini berkali-kali dan menang sebanyak 2 kali. Bukannya. Beliau memasuki hanya sebanyak 2 kali, dan dalam kedua-dua kali beliau memasuki pertandingan itu, beliau telah menang. Antara tahun 1994 hinggalah tahun 2000, beliau telah mencatatkan purata pulangan dalam 220% setahun. Ini menyebabkan secara compounding interestnya, compounding return, beliau berjaya mencapai pulangan dalam masa 6 tahun sebanyak 33,500%. 33,500%, bukan $33,500. Artinya kalau saudara melabur sebanyak $10,000 dapat meningkatkan nilai pelaburan itu kepada $3.3 juta. So itu adalah bagaimana successfulnya Mark Minervini. Jadi apakah ekspektasi pulangan? Kita tak bolehlah setanding dengan seorang yang telah digelar sebagai stock market wizard, kerana itu adalah kepakaran beliau. Tapi kita boleh faham dan kita boleh mempelajari daripada strategi yang telah digunakan. Dan di sinilah kita nak cerita apakah the reasonable expectation untuk kita jangkakan jika kita melabur dalam pasaran saham. Jadi untuk growth investment, untuk pelaburan dalam pasaran saham yang mengambil strategi untuk mencari saham-saham yang berpertumbuhan tinggi, yang mengalami super performance, kita boleh ada expectation minima yang kita boleh dapat daripada pelaburan adalah sekurang-kurangnya 20% setahun. Ini adalah sangat reasonable. Dan ini sudah tentu melebihi daripada pulangan-pulangan daripada tempat-tempat yang biasa kita dengar lah, seperti pulangan daripada pelaburan di unit trust dan KWSP dan sebagainya lah. Mengapa boleh jadi begini? Macam mana kita boleh dapat capai apa yang kita panggil sebagai super performance punya pulangan return, super performance return?
Apabila kita belajar untuk melabur secara retail, kita menjadi seorang retail investor, kita boleh buat strategi apa ini dinamakan sebagai concentration berbanding dengan strategi yang digunakan oleh kebanyakan daripada institutional investor. Institutional investor, mereka mesti mengikuti disiplin diversification. Jadi, dengan jumlah dana yang besar mereka terpaksa uruskan, mereka akan memasuki banyak sektor dan setiap sektor tu adalah dia punya maksimum berapakah percentage portfolio yang percentage dana yang dia boleh labur dalam satu-satu sektor. Ini menyebabkan mereka tidak boleh fokus kepada high performance sektor. Berbanding dengan kita sebagai pelabur retail, kita boleh buat apa yang kita panggil sebagai concentration. Maksudnya kita concentrate kepada sektor-sektor yang memang high performance. Jadi apakah sektor yang high performance ni? Jadi ini kita boleh ajar dengan secara detail jika sekiranya saudara-saudari memasuki kelas MFP. Bolehlah layari laman website MFP www.mfp.org.my. Di situ boleh cari di manakah saudara boleh mendaftar ke dalam kelas MFP, kelas pelaburan MFP. Dan jika saudara-saudari mendaftar ke kelas pelaburan MFP, saudara-saudari dengan secara resminya telah menjadi ahli akademi MFP Investors Academy, dan di situ kita adalah beberapa maklumat yang penting untuk memandu dan membantu untuk kita dalam dunia pelaburan. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada pasaran saham sekarang, dalam masa setahun yang lepas, terdapat beberapa syarikat di pasaran US yang nilai pasaran mereka, nilai saham mereka meningkat 3 kali ganda dalam masa 1 tahun. Okay? Ini adalah apa yang kita namakan sebagai super performance stocks, super performance company, yang mana memampukan kita, jika kita mempunyai strategi yang betul dan kita tahu bagaimana untuk memilih saham yang baik dan kita tahu apakah cara untuk menguruskan risiko dengan baik, maka kita boleh memasuki saham-saham ini dan kita berkemampuan untuk menjanakan apa kita katakan sebagai super performance. Jadi senarai company-company ini kita akan ceritakan dalam kelas nanti. Dan itu bukan, kami di dalam kelas kami tidak recommend pembelian saham, tapi kita cuma recommend apakah saham-saham yang patut masuk dalam kita punya watch list ataupun kita punya pemantauan. Okay? Bila kita memantau dan kita boleh lihat perkembangan dari semasa dan kita kena membuat keputusan sendiri bilakah patut kita beli saham-saham tersebut. Timing untuk membeli saham-saham tersebut juga kami ajar dalam kelas. Bukan bermakna bila kita kata sesuatu saham itu baik, kita boleh terus esok membeli saham tersebut. Tak boleh. Kita kena lihat kepada keadaan pasaran pada waktu itu. Baik. Jadi, saya ambil contoh. MU, Micron Technologies. Dia punya ticker name, dia punya kod, dia punya saham, kod sahamnya adalah MU. Bukan Manchester United. Micron Technologies. Micron Technologies, jika sekiranya saudara membeli di awal bulan 3, di awal bulan 3, hinggalah kepada beberapa hari yang lepas, dia punya pulangan dalam masa 2 bulan tu sudah mencapai 115%. 115%. Ini sebelum berlakunya pengumuman tentang kadar pertumbuhan ataupun kadar employment di United States. Apabila berlaku pengumuman tersebut, memang ada berlaku sedikit pullback. Tapi ini adalah sesuatu yang normal dalam pasaran saham. Jadi oleh itu, kalau tanya saya, berapakah pulangan yang baik dalam melabur dalam pasaran saham ini? Sekurang-kurangnya 20% itu adalah sangat-sangat reasonable lah. Dan bila kita tahu itu kita punya baseline, maknanya kita boleh mampu lebih daripada itu. Kemungkinan kita boleh sasarkan seperti 25%, 30%, bergantung kepada kita punya kemahiran dalam memasuki pasaran saham. Apabila kita ada expectation pulangan yang sebegini, bolehlah kita rancang dari segi kita punya sasaran pelaburan jangka panjang, dan kita akan bercakap di masa hadapan tentang apa efek
tentang compounding return. Ini adalah perkara yang sangat menarik yang perlu difahami kerana seorang pelabur perlu memahami tentang compound return ini dengan baik.